Assalamualaikum. 19 Disember 2025. Okey, kita cerita sedikit tentang Gaza hari ini, iaitu di mana anda pun tahu sejak beberapa minggu ni Israel sanggup pam duit berjuta-juta dolar untuk menarik perhatian Yahudi yang berada di dunia ni ya, untuk membenci Islam, untuk membenci Iran. Ini yang mereka lakukan. Mereka cuba buat propaganda. Senang cerita, serangan di Australia tempoh hari tak menjadi. Kerana apa? Mereka tahu sekarang apa yang mereka lakukan. Yahudi yang berada di serata dunia membenci apa yang mereka lakukan di Gaza. Jadi anak-anak muda tak nak join lagi askar mereka. Sebelum ini mereka sanggup datang ke sana untuk berperang untuk mereka, dan sekarang ni mereka mengelak. Dan ini terjadi di negara Israel, di mana Ortodok community yang berada di sana, Israel terpaksa bergerak agresif, mengeluarkan nama-nama yang harus ditangkap untuk dibawa ke join askar mereka secara paksa. Dan apabila mereka sampai ke kawasan Ortodok community, jadi pergaduhan antara polis dan penganut Ortodok community, hingga kereta polis terbalik dan ada beberapa orang penganut Ortodok community ada yang tercedera, dilanggar kereta polis, dan Israel terpaksa menghantar askar mereka ICF untuk mengawal keadaan. Ini semua adalah kerana mereka nakkan Ortodok community yang daripada dulu menolak untuk tidak join dengan askar ICF, dan mereka ni semua join askar ICF. Kerana mereka tahu kalau mereka nak buat sesuatu, mereka perlukan askar. Dan sekarang mereka tak ada askar. Macam mana mereka nak berperang? Inilah yang masalah Israel hadapi. Dan jangan lupa, phase 2 dah nak sampai, tak lama lagi. Jadi mereka semakin risau, Israel semakin risau, kerana askar pengaman yang akan berada di Rafah, Gaza, salah satunya adalah Turki. Untuk Israel ini adalah red line, kerana mereka tak berapa minat sangat dengan Turki ini. Jadi Netanyahu nak berjumpa dengan Trump. Trump ditanyalah, adakah ada pertemuan antara Netanyahu dan Trump, dan Trump kata ada, tapi belum ada schedule lagi yang ditetapkan. Memang ada nak perjumpaan lah. Ini kerana dia tidak berpuas hati kerana mendengar askar Turki akan berada di Rafah, Gaza. Dan US faham kegusaran yang Israel hadapi. Jangan lupa teman-teman like, share dan komen. Okey. Dan kalau nak lagi sedap,
Join WhatsApp group Mr. Ura, mesej kat inbox. RM30 setahun. Hari-hari Mr. Ura bagi sarapan berita untuk anda. Ini adalah data di mana sejak perang Ukraine dan Rusia terjadi, berapa kematian dan berapa cedera antara kedua belah pihak. Okey, Ukraine. Total kematian adalah 1,377,045 dan askar Ukraine yang KIA, Kill in Action lah, kita panggil KIA, 1,09,367. Dan askar missionary Naruto, yang terbunuh, KIA, Kill in Action. Naruto anda tahu kan? Okey. 297,894 kill in action, termasuk kontraktor yang menguruskan senjata-senjata negara Naruto. Rakyat yang terbunuh oleh senjata Rusia, ya, rakyat Ukraine lah, 1,883. Dan rakyat Ukraine yang cedera kerana senjata Rusia, 2,286. Dan rakyat Ukraine yang terbunuh kerana senjata Ukraine tersalah tembak member sendiri dah, 67,901. Dan rakyat, orang awam yang hilang, mungkin kat bawah bangunan lah, runtuhan bangunan kan, 19,149. Dan total kesemua ini selama beberapa tahun perang adalah 2,355,495 orang KIA, Kill in Action, ditangkap, hilang, cedera. Ini adalah data untuk Ukraine. Dan ini adalah data untuk Rusia. 642,014 askar Rusia kill in action. Dan 182,042 adalah contracted, iaitu askar missionary, askar luar negara yang datang membantu Rusia. Banyak askar missionary mereka, Chechen lah, North Korea lah. Dah berapa tahun kan mereka perang. Jadi orang awam Rusia yang terbunuh oleh senjata Ukraine 51,874. Dan orang awam Rusia yang cedera kerana senjata Ukraine adalah 77,411. Dan orang awam Rusia yang terbunuh kerana senjata Rusia, senjata makan rakyat sendirilah, 21 orang. Total yang cedera atau KIA 642,014, terbunuh dan 429,200
28 cedera. Dan kalau kita totalkan semua sekali, 1,76,821 untuk Rusia. Assalamualaikum, selamat bercuti semua. Hati-hati di jalan raya, okey. Di hari Jumaat yang indah ini, kita doakan yang terbaik saja untuk dunia. Hoorah, everybody!